Kena geng, kena geng. Baik geng. Ada ikan. Ada ikan geng. Wih, kasak geng, kasak. Kasak geng. Kasak geng. Kasak. Hah? Okey geng, mancing lagi hari ni geng. Hari ni aku dekat jambatan kedua geng. Jambatan kedua Pulau Pinang. Okey. Kalau kita ada hasil hari ni geng. Hari ni aku bersama seorang partner macam biasa geng. GG Angler. Geng. Apa harapan Cipu? Harapan tak tinggi untung tapi kita target subscribe. Okey geng. Kita tengok nanti geng. Apa-apa aku update. Lanjut. Okey geng, kita setting perambut dulu geng. Senjata kedua ni macam biasalah, aku main bottom ni geng. Aku main bottom macam biasa, pakai perambut bottom lah. Perambut bottom. Perambut bottom geng. Alright. Ni perambut bottom lah yang biasa aku pakai. Kita setting slow-slow lah geng. Perambut seperti biasa. Ni dah dia. Inilah perambut yang biasa aku pakai geng. Okey, yang ni cakok ke batu radong seperti biasa. Perambut utama dia ni aku guna steel. Kali ni aku guna steel dia untuk perambut utama geng. Steel puas hati sikit lah. Ni aku dah setting lah. Sama je geng, walaupun guna steel sama je cara nak sambung dia tu. Steel, aku guna steel geng. Okay. Untuk perambut utama dia tadi ni kita cantumkan geng. Cantumkan macam biasa lah. Macam ni. Ni masuk sini. Alright, dah jadi macam ni geng. Ni perambut utama. Okey, lepas tu yang ni kita sambungkan ke main line lah. Main line kita. Alright geng. Jom kita cuba. Jom kita cuba. Okey. Seperti biasa geng, umpan menggunakan umpan udang hidup lah. Sebelum kita nak cari ikan geng, kita pakai udang hidup tu. Ambil sekok lah. Alright. Udang hidup geng. Udang hidup kita cakuk di sini geng. Cakuk di sini lah. Macam ni. Jom kita try. Kita try geng, kita try. Cek tali dulu. Alright. Kita try tepi ni geng. Macam biasalah main jolok tepi lah. Aku suka main jolok-jolok tepi macam ni geng. Right. Okay.
Setelah selesai geng, seperti biasa ikat dulu. Berapa ikat dulu geng. Ikat lah. Alright geng. Bagi base sikit lah. Ikat. Zup. Zup dia tarik terus geng. Ha, tak tahu. Itu best geng. Kalau dia tarik terus tu best. Memang best. Tak kasih can punya. Alright geng. Kita bol loceng lah. Kita bubuh loceng. Loceng ni supaya kita dengar geng. Kadang-kadang kita tidur apa kita tak dengar geng. At least kita bol loceng kita dengar. Kita tarik. Right. Lanjut geng. Banyak lagi nak setup ni geng. Sipu kita pun setup lagi. Ha sipu. Tengah setup geng. Ha tengah setup ni. Kabel geng. Ha. Jom. Oh udang pun beriah tu udang. Jom lanjut. Papa aku update. Lama ah. Kena geng. Tak geng. Gelem geng. Tak layan lagi geng. Layan lagi. Umpan. Dia duk kacau dari tadi geng. Terus takut sudah. Aduh. Pandainya rimbat yang sangkut. Ada ikan ke? Ada ikan. Ada ikan ke? Dia. Kitang. Oh, kita ambil kitang. Ada ikan geng. Tapi Apollo korban lah kena dia. Apollo korban. Kitang geng. Dia ni yang kacau umpan ni tadi. Ni lah kacau umpan geng kitang ni. Habis umpan dia kacau geng. Dia bawa tak bagi can geng. Bisa kitang. Sakit oh. Sakit, pedih. Dia layak. Betul-betul pelanu. Tak bagi can geng. Tang je bu. Simpan. Bawa ah. Bawa. Ah ni. Sejuk dalam ni semua. Sejuk. Tak tahu lah. Ni kita bawa umpan tu. Tengok ekor dia ni.
Macam ada benda sampai. Ni kita bawa 4. Okay, geng, kita tengok sipu kita layan cecaru, geng. Ada, geng, ada kena, geng. Ada, geng. Ui, kasak, geng, kasak. Kasak, geng. Ui. Jangan lepas, bu. Ui. Kasak. Kasak, geng. Oi. Padu. Geng, aku tak dapat nak sekali kau, geng. Seru kuda. Kuda, geng. Apa perasaan, sipu? Terkejut demi kau tarik. Size, geng, caruk kuda. Size. Padu lah. Baling-balingnya kena sipu kita. Padu lah sipu kita. Hei, caruk kuda lah, sipu. Layan. Tu kuda, geng. Letak, geng. Cepat. Mantap. Tunjuk sikit, sipu. Tunjuk sikit. Oi, padu. Buka. Simpan lah. Simpan lah. Oi, padu lah. Pan. Oh. Lanjut. Jom. Cari lagi. Okey, geng. Alright, kita nak try udang kopek pula, geng. Mengai guna udang kopek lah. Kok ada rezeki kita kan. Jom. Try pakai udang kopek pula. Selalu ada, geng, bawah-bawah ni. Ikan gelama. Daun baru kah. Apapun kita try dulu lah. Kitang kah. Boleh lah. Kita layan apa yang makan, geng. Apa yang makan kita layan ya. Pakai 2 mata. Nah. Tak payah main jauh-jauh, geng. Bawah ni je. Nak cari kitang kah, daun baru kah. Bawah ni je. Jom. Semoga ada rezeki kita, geng. Kemar, geng. Ui, kasak, geng. Ui, kasak, geng. Kenapa, geng? Ui, kasak, tau. Tuh. Abang gelama, geng. Dia gelama dia pun size, geng. Kau punya telan lah. Size, Kita letak situ dulu. Letak lu, geng, cari lagi. Cari lagi. Kena lagi, geng. Ikan apa? Sudah. Asal. Woi. Dia pakai telan, geng. Tak tahan macam ni. Dia main telan telan terus.
Oh. Layan dulu, layan dulu. Kita layan gelama dulu ya. Oh, nampak gaya tak rancak dah, geng. Okey lah. Setakat ni lah sesi untuk mencari gelama, geng. Weh, ada dapat tadi 3 ekor geng ni. 3 ekor lah. Okey lah. Kita letak sini dulu, geng. Letak lu. Oi. Alright geng, apa-apa aku update lanjut. Oh geng, kasak geng. Kasak geng. Dah agak dah. Agak dah caranya melawan. Dah pusing ah geng. Tak sempat dah. Tahu dah geng, cara dia melawan tu kita dah tahu dah. Kerapu lah ibu. Pusing lah. Kerapu lah, tetap kerapu. Kerapu. Minta kerapu, lepas kerapu. Take away lah. Hai, nak buat macam mana geng? Kerapu nak makan. Aduh, dia gigit tangan geng. Ya. Dia makan diam-diam geng. Tetap naik. Makan diam-diam, makan diam-diam. Kedua. Padu lah cipu. Oh. Ya, padu lah. Padu cipu, cash and release ah. Cash release. Cash and release ah. Mantap. Panggil lah Grogon mari. Alright geng, bye bye. Okay, lanjut lah. Lanjut. Try cari gelama geng. Dah. Tak tahu lah cipu. Dah. Oh ada lagi. Oh, ada. Ada geng. Weh, masak kan? Kasak. Kasak. Ring buka. Ha? Ring buka. Ring. Weh, pindah. Hilang geng. Oh, sembilan geng. Hilang. Hui. Padu lah. Ayak dia. Ayak dia ni bahaya sikit geng. Oh, ni betul geng. Ayak dia geng. Ayak dia. Walaupun saiz tak apa-apa geng, tapi boleh lah. Ayak dia Cari geng. pelayar lah geng. Ayak dia angin padu geng. Potong habis. Ha? Sebenang. Wih, bahaya ni geng. Kena ada satu lagi pelayar nak pegang geng. Jap. Payah. Oh. Ya. Ini dah patah ni. Nak kena patah lagi ya. Okey ya. Okey. Selamat untuk dipegang. Okey geng, selamat ya geng. 3 bisa dah kena buang geng. Kau buka kerah geng ni. Oh. Oh.
dah berkarat. Jarang guna geng. Aduh. Kedua. Lanjut. Bagi dia berenang sini geng. Oh dah. Ikan keli. Keli. Ni kita buang geng. Bahaya ni. Mana lagi tadi? Cukup 3. Satu kat situ ni. Cukup. Okey. Alright, lanjut. Lanjut geng, lanjut. Okey lah geng. Setakat ni je video aku geng. Ada hasil tadi geng. Ada hasil 2-3 ekor lah. Caru, semilang kan. Hitang kita bawa balik lagi lah. Okey, apa kata-kata Sipu? Besok hari lagi. Kita cuba ya. Lain hari kita repeat balik. Buat jam. Alright geng. Ni hasilnya geng. Aku tunjukkan. Ni hasil kita tadi ya. Caru, hitang, semilang. Ni geng. Mantap geng. Terbaik. Jumpa lagi di video berikutnya. Mantap. John G. Angler. Aragan, dia aragan. Ikan apa geng? Wow, ikan cana, ikan kerapu, ikan serangin, ikan siaga putih, ikan siaga merah, ikan giant travel, ikan joskan, penotong woi. Life jacket jangan lupa pakai. Itulah rahasia Sifu Jambatan. Jom balik. Hello Pak Hasim, hello Pak Olong, aku nak balik.